Mana nak dapat TCC? Yang ni mesti tak lepas nak masuk tender kerajaan ni. Jom saya cerita. Nombor satu, kita kena tahu dulu TCC ni apa dia. TCC ni ialah Sijil Pematuhan Cukai. Kalau kita nak masuk tender-tender kerajaan melalui e-perolehan, kena ada TCC ni. Nombor dua, siapa pula yang layak nak dapatkan TCC ni? Senang berhad, PLT, klikan tunggal, kongsian, semua boleh. Nombor tiga, TCC ni free je. Tapi kena pastikan korang declare korang punya cukai dan tiada tunggakan cukai. Nombor empat, cara nak semak dan juga download TCC. Pakai telefon je. Okay, so first sekali korang pergi dekat laman web MyTax dan login. Lepas tu pula, dekat bahagian bawah ni korang nampak ada benda yang bergerak ni kan? Korang scroll sampai ke kanan, pastikan nampak e-TCC ni. Ini ialah contoh Sijil Pematuhan Cukai. Kalau korang nak pastikan boleh masuk dekat e-perolehan, pastikan dia punya status dekat sijil ni patuh. Kalau dekat sijil TCC korang tu tak patuh, maksudnya apa? Korang kenalah belajar declare cukai dengan kami. Nak belajar declare cukai ni tak susah pun, ada 3 step je. Mula dulu dengan simpan korang punya resit-resit bisnes korang. Kalau belum simpan lagi, boleh belajar dekat dalam buku urus enterprise gaya korporat. Bila korang punya resit, bil, invoice semua dah lengkap, boleh pula buat laporan keuangan. Pastikan dapatkan laporan untung rugi dan juga kunci kira-kira. Ada laporan keuangan, barulah boleh pergi nak kira cukai. Cara nak isi e-filing pun ada dekat dalam buku cukai ni. Barulah dapat TCC tu. Korang yang struggle lagi nak dapatkan Sijil Pematuhan Cukai ni, korang ada masalah kat mana? Simpan dokumen ke, record account ke, ataupun tak tahu nak kira cukai? Komen.